Bah, oh bah, abang tahu tak tu kopi tarik abang makan tu harga berapa? 45,000 bah. Ataupun duit mah kita 90 kok bah. Bawa suruh pokok. 15 kok bah. 90 kok bah. Tapi di epok serius dah tak tahu apa tapi tembok lagi ni bukan masuk dalam lagi. Jadi bah, suruh kau apa lah. Tu. Buat siapa hok duk cari barang tolak? Banyak barang kita pilih. Harga tak sampai 10 kok. Hatta seluruh 3 wilayah. Jangan lupa di kedai dia 10 kok di Sungai Padi. Ni tahu tak ni? Ni makan roti canai harga berapa kok ni? Tahu tak? Roti canai 2 butir harga 60. Maka nak 5 kok butir bahal kok lain dak 10 kok lah kita tak kok golok gini ha. Ni. Tapi di sini 60,000 ni jatuh di 130 kok sedap ni. Okey. Enak. Ni. Nasi lemak harga 80,000 lebih-lebih lah gitu lah dah. Ni ada air ketul, ikan bilis, kacang, lepas tu apa ni? Kepuk be. Timu, lepas tu samal. Sama dia kan bawah. Harga duduk di 160 kok gitu lebih kurang. Oh loh. Bah. Pakai nasi lemak ke mahal gini tu. Nah. Wah, nak yatim duit enak bah. Makan. Dek. Sedap doa. Tu tengok sama dia tu. Kau nak bah? Rasa dia. Enak bah? Dah. Sedap tak? Dah dek. Dek jadi dah. Tu. Ubik kau bedak-bedak. Rocak je boleh tak? Tak sabik kau tu tak makan. Enak dek. Kalau abah, ni pun ketak-ketak makan. Sang 2 ringgit abang. Muka betul lagi kita tak duduk lapar mana tak roti. Ni pun lu 800. Makan saat ni habis 330 4,950 ataupun dekat-dekat dengan 700 kok tu. Nasi lemak 2, roti canai so, air kopi so, air kosong so. Nak ayat kata kita rasa kejut lah sikit. Muka tak biasa makan bagi harga mahal supaya lagu ni. Itulah deh nak ayat atau bagi apabila bertukar tepat harga akan tika-tika. Kalau beli kok kapung 20 kok, beli kok ubana 50, kok naik. Itulah lebih kurang video. Assalamualaikum.